seperti kita mengundang serangga. Ni pokok labu. Labu ni kebanyakan orang tak nak tanam. Tahu kenapa? Dia ni kalau kita tanam seperti kita mengundang serangga. Nak tahu tak kenapa? Kalau boleh tengok ni dekat sini. Ni nampak. Serangga ni dia memang jenis yang suka makan daun labu. Tapi macam Cik Ita memang suka tanam labu ni. Sebab macam kita kan kawasan yang terhad, duduk bandar. Tapi kita masih teringin nak makan pucuk labu. Ni sebenarnya Cik Ita tanam bukan akan buah dia sangat, Cik Ita akan pucuk dia. Sebabnya bila Cik Ita pergi kedai, beli pucuk labu, dia bagi batang labu kan. Dapat yang tua-tua. Jadi kita ambil inisiatif tanam sendiri. Dan Cik Ita nak makan pucuk labu yang organik. Tapi kena pakai ni lah. Yang ni biasa Cik Ita akan pakai 2 minggu 1 kali kita spray. Tapi yang ni bagi Cik Ita dia tak ada masalah. Sebab yang ni dia organik. Kalau kita memang tanam secara organik, kita spray je lah. Kalau bagi kawan yang nak tanam labu, teringin akan labu, boleh je ni pakai ni. Cik Ita dah buktikan yang kita boleh tanam labu. Sebenarnya kita tanam atas jalan pakai polybag je. Kita masih boleh makan pucuk labu organik. Ni sedap ni, masak lemak. Katalah kita tanam cara macam ni, untuk dapatkan buah tu kita kena tunggu bunga jantan. Kita kena buat dia bunga sendiri. Selagi tak ada keluar bunga jantan, payah sikit lah untuk dapat buah labu. Kita nak tanam labu, tapi Cik Ita kalau boleh tak nak buat pendebungaan, Cik Ita nak bagi sama ada dia boleh tak keluar buah tanpa pendebungaan. Sebabnya setahu Cik Ita, kalau kita pakai benda-benda yang produk organik, macam ni dia ada bau kan. Dia boleh menarik serangga-serangga dia bunga. Yang boleh bantulah pendebungaan jadi buah labu.